Untuk korang yang seram nak melabur saham dalam smartphone, korang mungkin boleh check out app M Plus Global. Kenapa korang jangan risau bila korang download app M Plus Global ni? Yes, dalam ni lah korang boleh melabur saham. Tapi korang kena tahu yang M Plus Global sekarang ni dah ada dia punya outlet dekat KL Eco City. So maksudnya bila korang ada apa-apa nak tanya ke, tak faham ke ataupun keraguan dan kerisauan, korang boleh je drop dekat diorang punya outlet. Dan outlet diorang dekat KL Eco City tu tak susah nak cari. Dekat je dengan jambatan yang menghubungkan KL Eco City dengan The Gardens Mid Valley. Dan yes, aku berkesempatan hari tu untuk singgah dia punya outlet opening dan aku ada dapat goodies lah daripada M Plus Global. M Plus Global. So jom kita tengok apa yang dia bagi dekat dalam ni. First kali yang paling cute, yang ni. Tapi yang ni ada function ke? Ada. Korang boleh letak touch and go korang kat belakang. So lepas ni bila nak touch parking ke ataupun tol, ada keluar ni lagi lah, cute. So tak adalah plain. Macam aku ada satu dalam kereta, color kuning. Tapi lepas ni akan lebih cute bila kau nak bayar tol atau bayar parking. Dan then ni flyers yang dia bagi, apa rewards yang kita boleh dapat sebagai new user. Tapi benda ni semua sampai 31 Oktober sahaja. Lepas tu kita ada soft toys. Ini dia punya apa? Maskot. Maskot tapi kalau tengok betul-betul macam bersampin, macam baju Melayu. Kita buka lah dia punya plastik jap. Korang boleh nampak dengan lebih jelas. Tengok tu ada sampin. Comel. Oh ya, dekat outlet diorang pun ada banyak merchandise M Plus Global. So aku rasa korang boleh dapatkan yang ni juga dekat diorang punya outlet lah. And then kita ada koleksi stiker yang ada apa? Muka maskot M Plus Global ni. And then dengan kerjasama Zover, Zover ataupun Over, aku tak tahu. Tapi dapat ni tumbler. Warna putih. Cun. Siap ada M Plus Global punya logo lagi. And then ada jugalah apa yang bestnya pasal tumbler ni. Weh, tumbler ni rasa premium Last kali ada satu kotak yang ditulis Teh Tarik Mau. So adakah dia letak teh tarik dalam kotak ni? Small Cup Big Ambition, born in Malaysia, built to empower investors. Macam unboxing smartphone dia punya feeling dia. Oh, yang ni aku suka. First kali dia ada macam figurine teh tarik. And then ada ni. Yang ni aku rasa maskot ni punya echo. Sebab dia ada plus kat hujung echo dia tu. And then, berat. Rasa premium gila. Dan aku suka yang ni lah. Sebab ni dah consider macam dia punya action figure. Comel. Weh, serius. Quality weh. Berat gila. So, kita pasangkan ekor tadi. And then kita bagi dia pegang teh tarik ni. So, inilah hasil dia. Ni ekor tadi kat belakang. Tengok maskot dia duk buat teh tarik. Okay, ni style aku suka gila. So make sure korang check out app M Plus Global ataupun drop dia orang punya outlet dekat KL Eco City.